Hari ni kita nak buat lauk ayam goreng je. Tapi ayam goreng berempah sikit lah. Kita goreng garing-garing. Lepas tu kalau kita ada sambal je, sambal matah, ada nasi putih, makan dengan kicap sikit pun dah sedap. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Langkah pertama, kita akan perapkan kita punya ayam ni dulu. Lepas tu baru kita proceed gorengkan dia. Untuk bahan perap, kita perlukan setengah biji bawang merah, 1 inci halia, 1 inci lengkuas. Kemudian kita masukkan 3 ulas bawang putih dan juga 1 inci kunyit hidup. Jangan lupa masukkan dalam 1 sudu biji ketumbar. Kemudian kalau boleh masukkan air. Untuk air ni masukkan sikit je, kita nak banyak-banyak. Lepas tu kisar macam biasa. Lepas dah kisar, korang letakkan ke atas ayam. Masukkan garam dan juga sedikit serbuk perasa. Kemudian korang gaul sampai sekata. Dan kita akan perap ayam ni 15 hingga 30 minit. Lagi lama lagi sedap. Lepas dah perap, nak goreng tu, kita masukkan 4 ke 5 sudu tepung jagung dan juga serbuk lada sulah atau lada putih. Korang gaul sampai sekata. Korang tengok ayam saya macam kering kan? Sebab saya dah buang air sikit. Kalau banyak air, susah nak lekat tepung tu. Dah siap gaul, panaskan api dan gorengkan kita punya ayam. Api jangan kuat sangat, bagi sederhana je. Goreng 7 hingga 15 minit. Bila dah garing elok, isi dia dah masak, kita boleh angkat kita punya ayam ni. Bolehlah makan ayam korang panas-panas. Kalau makan dengan nasi putih, ada sambal, kicap sikit pun dah sedap. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.